Seterusnya, awazanuhum. Okay, perhatikan pula pada pertemuan di antara waw dan waw. Okay. Waw dan waw. Apa dia? Kat sini berlaku hukum yang dinamakan sebagai idgham mutamatsilain. Yang ini bila mana pertemuan dua huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris dan dua huruf yang bertemu ini sama makhraj dan sama sifat. Maksudnya apa? Bila kata sama makhraj, sama sifat, dia merujuk kepada huruf yang sama. Okay, so kalau kat sini bertemu di antara waw dan waw, caranya apa? Idgham, iaitu kita masukkan waw yang pertama ke dalam waw yang kedua secara kamilah, secara sempurna. Maksudnya waw yang pertama dah tak dengar langsung dah. Kita hanya dengar jelaskan waw yang kedua sahaja. Sebab waw yang pertama dah dimasuk secara sempurna ke dalam waw yang kedua, maka yang kita akan nampak waw yang kedua sahaja. Okey, dan tanda yang kebiasaan kita akan nampak ada sabdu. Okey, tanda sabdu ni dia lebih merujuk kepada bacaan idgham. Jadi dia baca macam mana? Terus rasakan pada waw yang kedua. Awazanu, di samping jaga jugalah huruf waw, sifatnya antaranya suara mengalir, lembut. Okey.